Hello Tegla Scott, Jeffrey speaking here. Jadi hari ini kita akan lihat pada satu membran dan rubber dome punya keyboard. Dan biasanya keyboard jenis ni target dia adalah untuk gamers yang rendah bajet dia. Mungkin di bawah RM100 Malaysia lah. Jadi hari ini saya akan lihat pada satu keyboard daripada Marvo. Dan model number dia adalah K650 dan harganya adalah sekitar RM69 Malaysia. Nanti saya akan letak satu link di bawah ke Lazada Malaysia sekiranya you guys nak beli secara online. Pertama sekali, mari kita lihat pada build quality keyboard ni. Keyboard ni sangat ringan, mungkin disebabkan oleh bahan yang digunakan untuk buat keyboard ni, iaitu plastik. Dan sekiranya saya twist keyboard ni, dia akan flex. Tapi antara membran dan rubber dome keyboard yang saya pernah review, build quality yang terbaik adalah daripada Armageddon AK566i, diikuti oleh keyboard ni iaitu K650 dan akhir sekali adalah Armageddon AK990i yang kualitinya sangat teruk. Dari segi design pula, keyboard ni nampak macam sports car dengan headlights dia di sebelah kiri, kanan dan juga bahagian bawah. Tapi you guys kena tahu di bawah headlights tu tiada LED ataupun lighting effect. Lepas tu top panel dia mempunyai corak seperti jari ikan, which is still better than glossy plastic. Lepas tu di bahagian bawah ada palm rest yang kecil lah, which is good masa typing. Dan akhir sekali adalah di bahagian atas tu dia ada satu acrylic punya surface dengan logo Marvo. Tapi saya tak suka dia punya splash effect tu. Keyboard ni adalah jenis full size keyboard dengan number pad di sebelah kanan dan jumlah butang dia adalah 112 kerana dia kena tambah dia punya dedicated media button di bahagian atas. Lepas tu dia punya layout adalah jenis ANSI tapi dia punya enter button tu bentuk L macam standard ISO tu. Nak cakap tentang switches pula. Keyboard ni adalah jenis membran dan juga rubber dome punya keyboard. Jadi dari segi rasa masa typing tu, dia tidak tactile. Lepas tu dia rasa lembut lah ataupun English dia mushy. Ini adalah disebabkan oleh rubber dome dia tu. Lepas tu dari segi dia punya hayat untuk setiap butang tu adalah sangat rendah atau sangat pendek lah kalau banding dengan mechanical switches, iaitu sekitar 5 million keystrokes. Lepas tu dari segi profile keyboard tu, dia adalah jenis flat ataupun rata lah. Jadi kalau you guys adalah pengguna laptop, memang tiada masalah untuk sesuaikan diri dengan keyboard ni. Keyboard ni mempunyai keycaps yang diperbuat daripada material ABS. Jadi kelemahan ABS ni adalah selepas kita guna untuk jangka masa yang panjang, dia akan ada satu efek lapisan minyak di atas keycap tu. Lepas tu setiap keycap tu dia menggunakan teknologi laser etch untuk buat printing di atas keycap ni. Lepas tu ketebalan setiap keycap ni adalah 0.7 mm. Lepas tu dia punya printing terletak di atas keycap ni. Lepas tu dari segi font dia pula, dia menggunakan font yang biasa, bukan jenis yang gaming looking. Tapi saya nak tahu jugalah pendapat you guys. Adakah you guys prefer yang font biasa ataupun font gaming? Please let me know at the comment box below. Cakap tentang stabilizer pula. Stabilizer ni biasanya digunakan untuk stabilize butang yang besar. Contohnya butang shift ataupun butang spacebar. Lepas tu untuk stabilizer keyboard ni dia menggunakan jenis wire. Dan kelemahan yang saya jumpa untuk stabilizer keyboard ni adalah apabila saya ketuk bahagian tepi spacebar tu, dia akan keluarkan bunyi kerana dia tak stable. Untuk guna keyboard ni sangat senang. You guys hanya perlu cucuk USB connector Type A tu ke dalam PC kamu. Lepas tu you guys boleh terus guna keyboard ni. Lepas tu dari segi dia punya wire tu, dia adalah jenis braided. Tetapi dia senang tangle. Jadi dia bukan jenis yang bagus punya braided cable lah. Lepas tu dia punya braided cable tu terletak di sebelah kanan keyboard. Jadi kalau you guys punya PC terletak di sebelah kanan setup kamu, senang untuk route cable tu ke PC kamu. Lepas tu dia punya kabel adalah jenis non-detachable. Lepas tu panjang dia adalah 1.8 meter. Walaupun kotak dia tu dia tulis 1.65 meter sahaja. Lepas tu keyboard ni tidak mempunyai USB pass-through. Keyboard ni mempunyai dua rubber feet yang sangat kecil di bahagian bawah. Lepas tu dia punya material untuk rubber feet tu pun jenis yang keras. Dia bukan jenis yang lembut. Jadi kalau saya tolak keyboard ni memang senang gerak lah. Lepas tu di bahagian keyboard riser dia tu tidak mempunyai rubber feet. Cakap tentang keyboard riser pula, dia mempunyai satu height adjustment sahaja. Sekarang mari kita lihat pada lighting effect untuk keyboard ni. Tapi sebelum kita dive into the details, saya nak bagi tahu dua masalah yang saya jumpa untuk keyboard ni. Yang pertama adalah default lighting untuk keyboard ni adalah warna hijau, which is not
orang kata tak padan dengan design keyboard ni yang kebanyakannya warna merah. Lepas tu yang kedua adalah lighting untuk keyboard ni dia akan sleep apabila kita tak sentuh keyboard ni untuk beberapa minit, which is quite annoying lah. Okay, dari segi dia punya mode pula, lighting mode dia mempunyai dua, iaitu yang pertama adalah static, yang kedua adalah breathing mode. Lepas tu dari segi warna dia ada 7 jenis warna lah. Jadi mari kita lihat apa dia punya lighting effect. Selain itu, kita juga boleh adjust dia punya brightness level tu dengan tekan FN dengan patch up ataupun patch down. Untuk media button, biasanya kalau keyboard lain ni kita kena tekan combination of FN button dengan F keys. Tapi untuk keyboard ni lain sikit kerana dia mempunyai dedicated punya media button. Tapi yang you guys kena tahu adalah media button ni tidak mempunyai LED ataupun lighting. Untuk gamers, biasanya kita perlu tahu dia punya key rollover. Jadi keyboard ni mempunyai 2 KRO saja, macam membrane ataupun rubber dome keyboard yang lain. Lepas tu untuk programmer yang selalu gunakan program seperti VS Code ataupun Atom, saya sudah cuba tekan command ataupun control shift P untuk launch kamu punya command prompt, memang tiada masalah lah. Sekarang saya akan buat typing test. Jadi test ni saya akan bandingkan keyboard ni dengan keyboard yang mempunyai mechanical switches. Jadi guys have a rough idea lah apa perbezaan diorang. Keyboard ni tidak mempunyai sebarang software, which is quite normal untuk keyboard yang murah. Lepas tu dia punya warranty adalah 1 tahun sahaja. Okay, macam biasa kita recap all the pros and cons untuk keyboard ni. Untuk pros dulu. Yang pertama adalah dia mempunyai build quality yang quite okay. Lepas tu yang kedua adalah dia mempunyai built-in punya palm rest walaupun saiznya agak kecil. Yang ketiga adalah dia punya backlight untuk keyboard ni agak terang. Dan keempat, which I think is the selling point of this membrane dan rubber dome keyboard, iaitu mempunyai dedicated media button. Untuk cons pula, yang pertama adalah switches tu rasa sangat lembut ataupun mushy disebabkan oleh membrane dan rubber dome. Lepas tu yang kedua adalah hayat untuk switches tu sangat pendek, iaitu sekitar 5 million keystrokes. Yang ketiga adalah wire dia yang senang tangle. Keempat adalah rubber feet yang kecil dan material rubber yang digunakan tu keras. Dan kelima adalah lighting untuk backlight tu akan tutup ataupun akan sleep lah sekiranya tak sentuh untuk beberapa minit. Jadi itu saja untuk video hari ini. Kalau you guys suka video ni, jangan lupa bagi satu like dan juga join community Tech Gila Squad yang lain di techgila.com, and I'll see you guys in the next video. Ciao!